Selama mana belum mati, selama mana roh kita tidak melepasi halqum kita, maka di atas muka bumi ini setiap ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan mendapat pahala. Setiap ucapan Subhanallah ditulis oleh malaikat. Setiap 10 sen yang dimasukkan kerana Allah, maka dikirakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ramai yang menyesal di malam pertama berada di alam barzakh. Ramai yang memohon kepada Allah mengulang-ulang, Rabbirji'un, boleh tak ya Allah kembalikan kami sebentar sahaja di atas muka bumimu. Untuk apa wahai yang meminta pada hari pertama di barzakh? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia kata, ya Allah, bagi aku hidup saat saja aku nak buat amalan soleh yang tidak sempat aku lakukan. Lalu dijawab oleh Allah,